ketok. Ketak. Ketok. Ini ketok. Bismillah. Oh, ini dia. Ketok. Oh, itu berubah ni. Ada orang. Assalamualaikum. Dia banyak kakak tahu. Dah buka lah toilet dia. Oh, tu ya Allah. Semut. Nampak lah. Assalamualaikum. No, cash dia. Apa ni? Alamak. Basah. Assalamualaikum. Man? Azman. Salam hadir. Waalaikumsalam. Azman. Basah lah aku berjalan je. Okey, aku berada di apa yang boleh, tempat yang familiar, tempat yang ramai yang datang. Bismillah. Jalan-jalan je. Oh, ni nampak orang mesti daging. Oh, sini daging. Tak apalah aku. Masih daging tak nampak. Aduh ya Allah. Masih daging apalah aku buat. Jalan. Mana aku? Ni burung aku sulung kau lagi sekali. Keppel Coastal Tribe. Daging. Bismillah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Aku lagi tak lama, sekejap je. Oren lah ni. Oren. Naik apa? Demi koneksi orange. Alamak. Makin teruk jalan dia. Nampak dia macam teruk ni jalan dia. Jalan ni macam teruk ni. Daging tak? Bismillah. Jalan je. Salman. Bismillah. Ada orang ke? Tengok dulu. Ini daging kan? Yes, ada orang ke? Tempat terang. Ini dulu adalah playground lama. Ada playground lama. Bismillah.
kau. Sekejap. Aku lepas pandang ni. Lag. Sekarang dah okey. Sekarang masih lagging ni. Masih lagging kan? Tak skip. Okey. Okey, ini miss. Ni aku tempat mana? Korang pun tahulah, ini tempat yang lama lah tempat yang dah tak boleh masuk. Kira belakang sana tak boleh masuk lah. Bismillah. Atas bukit tu dah tak boleh masuk lah. Kalau tidak ramai paranormal ni atas ni. Kan waktu-waktu begini. Buat dia, dengar. Dengar. Oh. Sana rancak. Atas sana rancak. Sana kang. Sana tang. Tak ada orang kan. Rancak sini. Tak ada orang kan. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Naik. Aku bunyi apa tu? Bunyi lah macam tadi ni ya. Sama. Bunyi macam hari tu. Ada. Tak bawa lampu. Tempat ni sedang. Kalau sini tu memang gelap lah. Dulu kat sini gelap. Ini sekarang dah terang. Tengok tu. Kau main. Busy sekali. Bunyi busy. Aduh. Bunyi dia agak busy. Bismillah. Lama orang tak naik atas ni. Bunyi busy. Aduh. Bunyi burung tu. Dia kata macam bunyi kakak. Tapi dia situ. Tak ada lampu lah, tak bawa lampu lah. Tak tahu burung. Masa hujan tadi aku cancel lah kan. Aku terus cancel. Ya, sampai sini hujan dah gerimis. Oh, sini letak taruh kau uji jali man. Ni taruh uji jali best. Taruh uji jali kan. Best. Aku pantau kat sini je lah. Pantau jalan. Mana jalan dia? Hujan lagi ke? Lah. Hujan lagi. Hujan ni. Nampak. Sana punya apa tu? Dia nak keluar. Daging rabak. Kan? Dah hujan balik ya bro. Hujan balik. Sini nampak ada ni. Hujan balik. Alamak, lebat tu hujan ni. Hujan dia lebat lah. Ada joggers. Aku jalan pantau lepas ni je.
Ui, licak-licak tu jalan dia. Jalan licak je. Jalan licak. Okay, tu masuk sini pula. Ish, alamak. Banjir. Okay, masuk sini pula Jalan licak. Selepas hujan kan. Balik kita tengok. Air pokok ke hujan ni? Kan air pokok. Angin tak ada pula. Ada angin. Bismillah. Ini katanya busy. Ini kata busy. Ini kata busy. Aku bikin short live dia. Aku nak tengok sini. Eish. Tak tahu mana bunyi kau. Di mana kau? Busy. Tengok pokok dia besar-besar. Bismillah. Wah, ini jalan cantik juga jalan dia. Cuma gelap lah kan. Tengok. Aku tutup lampu. Oh, ada kolam rupanya. Patutlah dia meriah sekali kat situ. Ada kolam. Kat sini kolam. Betul macam meriah nampak. Macam meriah itu. Kat sini energi kuat. Energi kuat. Energi kuat sini. Dia. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, aku mana? Seorang. Ini aku seorang. Dia jalan malam. Tempat park. Tempat park nama dia Labrador Park. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oish. Orang ke? Ada orang ke sini? Bau yang tak berapa sedap. Bau yang tak berapa sedap. Mungkin bau baja. Bau yang tak berapa sedap. Masuk. Masuk. Oh, sini energi kuat Assalamualaikum. Ini energi apa? Saking jalan. Lampu tak berterang sorry ada bukan lampu. Wah, lampu terang. Aku yang polis. Wish. Aku yang polis ni. Lampu tak terang Nah, lampu murah $39. Tak ada 80. Ini apa ni tempat ni? Ish, alamak. Dia pijak je. Tak maaf lah. Tak nampak. Okey, ada yang aku tak baca komen ke?
Alamak, terpijak. Bismillah. Mana aku jalan ni? Aku jalan je. Macam tak pernah orang jalan. Kau tengok dia punya pokok. Macam tak pernah ada jalan. Kenapa pokok ni macam ni? Nak time sekarang musim hujan kan, musim hujan, jadi live apa ni, live pause ni ke pasal sini lagging ah. Sini dia punya reception dia tak berapa bagus. Dia lagging. Dia macam pause mungkin lah pasal dia punya reception dia tak berapa bagus. Sekarang tempat sini kan tempat baru kan. Ni tempat di Ubah Suai lah. Dan ada seorang tadi. Macam masih lagging lagi. Apakah masih lagging? Ada seorang. Tapi ni tempat ni sebenarnya tak pernah naik tau. Ni ada waktu tertentu. Tak salah aku 7 to 7. Aku pakai redah je kan. Aku pakai redah je. 7 to 7 ke 7 to 8. Tapi 24 hours apa. Dah okey. Yalah. Mungkin resepsi tak bagus. Aku tahu jalan bawah tadi. Dengan lampu yang tak berapa terang. Jadi aku just jalan-jalan je kan, jalan-jalan je pun. Aku ingat nak pergi Mount Faber, sana pun best juga. Tapi kali hujan, jadi hujan aku turun pergi Labrador. Sampai sini hujan pun dah kurang. Jadi aku, why not, aku bikin live mah. Assalamualaikum. Ada siapa-siapa di sana? Aku di sini. Sepertinya ada orang berjalan. Seorang berhati-hati. Tunggu simpang banyak, sedang menanti. Alamak, sudah dewek. Sebab ni tempat baru lah. Aku baru first time naik sini. First day nampak. Baru first day nampak sana. Sini korang tahu lah buat mana aku kan. Korang tahu lah buat mana sekarang ni. Assalamualaikum. Off dia. Off lampu. Penat pula bawa benda yang kecil ni. Aku bawa satu lampu je. Kan, satu lampu ni yang lampu hijau kecil. Sebab ni terang kan, terang pun ada sejarah dia kan. Walaupun dia terang pun ada sejarah dia juga. Walaupun dia terang macam ini pun mungkin ada sejarah kan. Kita pun tak tahu apa sejarah kat sini. Aku mungkin Hang Nadim kan, hang tua aku. Assalamualaikum. Aduh. Atas pokok. Macam mana kau nak naik atas pokok? Tak. Tinggi sangat. Dia ajak aku ambil jarak jauh. Mana dia? Pokok rusa. Pokok rusa. Kan? Orang cakap kalau pokok ru ni kan, macam-macam kisah ada pokok ru ni. Ada kisah ada lah pokok ru. Okey, nampak ni. Okey, ini pondok nombor 2. Jadi sana dia pergi mancing. Aku tak pergi mancing lah.
Aku nak mancing. Firstly aku punya plan aku nak pergi mancing. Tempat sini lah, tempat Labrador ni. Tapi memandangkan aku tengok dah lama aku tak jalan-jalan. Nampak? Korang rasa lah ni siapa nak pergi duduk ni? Sekarang masalahnya dia bikin kat situ. Mana? Sekejap. Sekarang masalahnya sana ada pondok. Okey. Sana tu ada pondok. Sini. Dengan samak samun macam gini, korang rasa siapa nak duduk? Korang rasa siapa nak duduk? Kan? Macam ini. Depan pagar, depan pokok yang gelap-gelap ini, agak-agak ada tak orang nak dating kat sini? Macam gini barbecue pit, belakang sini pokok besar-besar gini. Siapa nak? Ni apa? Oh, dah sampai 2 minit. Tak ada mancing. Oh, amat rugi sekali. Tengok ni. Nampak? Kau rasa lah siapa nak pergi dating kat sini? Ni aku nampak. Nampak ada kursi kat sini. Rasa kurang siapa nak pergi dating. Sini sekejap kursi macam ni. Sini satu, belakang sana satu. Tak ada orang. Woi, ni ada tak ada mancing Atau tak nak masuk. Kalau aku datang mancing ni hari, aku ingat aku seorang yang mancing. Tak ada orang sah. Tak ada orang. Kalau aku rasa aku nak rest sekejap take 5 sekejap. Kalau aku pergi datang, tadi aku punya plan nak pergi mancing. Kalau aku mancing sini, aku mancing seorang dulu. Ni aku ni tak boleh stand aku rasa. Pasal dia berat sebelah. Jatuh. Sekejap aku pensin sekejap. Jatuh lah, berat sebelah ni. Mesti geng berat sebelah. Jatuh lah. Alamak. Apa aku take file dulu. Ada apa-apa komen? Dan maaf kalau tak baca pasal mata aku potek. Nak kena buka mata baru aku boleh baca komen. Aku rabun jauh. Jadi kalau rabun jauh aku nak baca susah. Pakai mata. Hujan lagi hujan gerimis hujan lagi itulah kan aku sekejap je. Hujan lagi lebat. Ui, hujan lebat ke atas pokok? Kau tengok hujan ke? Kau tengok hujan. Jauh aku nak patah balik ni. Aku dah belakang sini. Hujan lah. Angin. Nampak atas. Ni suara ni. Sekejap tengok atas. Nanti kalau nampak apa-apa ke boleh screenshot lah. Screenshot. Kalau nampak apa-apa atas pokok tu boleh screenshot. Angin kuat. Tak ada mancing siap lagi. Tak ada mancing ni. Lama aku tak mancing. Kalau aku mancing seorang tu lagi. Aku mancing.
Aku mancing seorang kat sini. Kan. Datang tolak sampai ujung sana. Sampai ujung sana kau tolak. Pasang joran, kau mancing. Lalu tengok keliling. Seorang. Seorang pun seorang lah. Kan tak biasa mancing seorang. Tak biasa aku mancing seorang. Ni hari pun aku explore pun seorang. Angin kuat. Angin kuat. Best nampak ni best. Angin dia. Siapa komen? Tak komen, maaf. Tak apa nak baca. Tengok dia. Cantik kan? Cantik awan dia pun cantik juga. Ni kalau dapat turun, kau tengok berapa jauh aku nak lari tu. Sini ada shelter 1 2 3 4. Nah, sini lah dia pasal sini tu. Atas tu memang tempat favourite dah dulu. Abang kau, ada. Aku tak. Terang kau tunjuk korang kat mana aku ni. Korang tahulah aku kat mana. Sorry, kita baca komen. Lagi ni. Tak nampak. Lampu no. Ni mana? Nak suluh. Tengok aku nak patah balik. Jauh sih. Tak ada orang sah. Kau tengok. Tak ada orang. Mana? Mana ni? Gelap pula. Aduh. Pergi barbecue pit. Ni mana ni? Ni nak ke mana ni? Ni barbecue pit. Pokok yang besar-besar kat sini dah hilang. Pokok yang besar-besar kan dah hilang dah. Yang ada pokok ketapang. Ni ke mana tadi? Sini apa ni? Apa ni? Ada hantu? Tak ada. Hantu longgok ada. Hantu tadi. Sini hantu longgok ramai. Tapi hari ni tak ada hantu longgok. Hari ni very peaceful lah. Sebab semalam malam Jumaat Kliwon. Semalam malam Jumaat Kliwon. Kalau semalam keluar memang best. Bulan tengah mengambang. Kalau explorer semalam best. Pasal malam Jumaat Kliwon. Bulan mengambang memang sweet lah. Memang sedap kalau pergi. Memang ada lah. Tapi hari ni alhamdulillah lah tak ada. Apa ni? Kembali hadir. Hadir dekat mana? Kat mana ni? Kau tengok aku kat mana sorry. Kau nampak JT ni? JT ni. JT ni. Kau nampak JT ni? Kat mana? Korang tahulah tempat biasa. Nampak tu? Nampak ada putih-putih kan nampak? Tapi bukan. Ini bukan. Aku kat mana? Kat sini. Seorang nampak. Seorang jalan.
Aku ingat pergi Labrador. Apa aku nak pergi ni Mount Faber. Bila aku sampai sana hujan lebat, aku turun pergi Labrador. Bila sampai Labrador, hujan dah tak hujan, aku last sekejap lah. Kan, kau tengok awan dia. Plan nak pergi mancing. Plan mancing. Aku nak mancing kat sini. Kau tengok tempat Labrador ni, tak tahu. Kalau aku datang dari mancing, aku mancing seorang. Aku mancing seorang kat sini. West Coast, bukan Labrador. Labrador man. Labrador pak. Tempat Labrador pak. West Coast tak? Labrador. Mana West Coast ada macam ni? West Coast ada macam ni. West Coast tak ada macam ni. Tadi banyak pokok-pokok besar kat sini, tapi tak ada pula lagi. Semua dah ada tebang. Dah tak ada lagi. Kan tu ada pokok besar kat sini, dah tebang. Wah ni, pokok ketapang. Tapi still okey lah. So far energy still okey. Walaupun bila seorang still okey. Baru pukul apa? Baru pukul 12 siang lagi. Baru pukul 12 siang lagi. Ni. Lampu kau tengok macam mana? Apa yang nampak? Lampu yang tu tak bawa. Berat. Aku buat simple. Satu lampu yang kali hijau ni kecil dengan satu yang hand. Siapa tu? Assalamualaikum. Aku dengar suara orang. Ada siapa? Ada sesiapa tak? Aku dengar suara orang. Seperti suara perempuan. Naik atas, bismillah. Ada sesiapa? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tak pukul ke kau? Tak, bukan. Tak pukul ke? Benda ada suara perempuan. Ada suara perempuan. Assalamualaikum. Angin gila. Ya, betul. Mak bawa lis, bawa berat. Bawa berat-berat licin. Betul man. Betul man. Tempat tu tak apa-apa pasal dalam han tak boleh masuk. Ini tempat ni terang. Kalau kau bawa lampu banyak pun kan. Kalau kau bawa lampu banyak pun tak best. Pasal apa tu? Sini dah terang. Lain kalau atas tu kan. Atas sana tu, kalau kau bawa lampu macam ni dua ni, memang gelap lah. Apa ni? Tempat mana? Keppel Coastal Track. Ni pokok besar dia. Ada pondok ni kan. Korang rasa malam-malam ada ke orang kat sini? Pokok besar macam ni. Besar macam ni. Tapi adalah kalau hati kering. Kau tengok pokok ara. Ni pokok ara ke ni? Bukan. Kau tengok akar dia. Ya Allah. Kau akar dia. Kau tengok sampai ke atas. Subhanallah. Pokok dia. Ni cakap pokok ara bukan pokok ara. Nak kata pokok beringin pun bukan pokok beringin, tapi pokok apa besar ni? Ada akar-akar dia. Mata balik. Kan? Ini yang dia suka duduk. Cekak kan dia suka duduk sini.
Dia suka duduk macam pokok-pokok gini yang ada cabang-cabang ni. Yang macam cabang-cabang gini yang ada apa? Fern leaf. Atas bumbung macam gini. Atas bumbung. Kan? Itu yang dia suka duduk. Pokok-pokok besar gini. Ada orang siap. Ada orang siap sini. Tak ada orang. Dah. Ini sekarang dia aku tengok. Dah terang buka lampu. Dah pusing satu. Pusing. Tak ada orang. Tadi bola je aku dengar ada suara perempuan dalam ni. Ada suara perempuan tadi dah. Kan ada suara perempuan. Seperti memanggil nama aku. Aku datang tak ada pula. Bila aku datang menghampiri tak ada pula. Tadi dia tak panggil ni. Tu. Sini aku pernah nampak musang. Musang berbulu ayam. Ya ke apa? Musang berbulu ayam. Musang. Seram apa akal dia? Itu taruh engkau si Jaliman. Kalau kau ada sini aku taruh engkau sini. Angin tu berangin sah. Tempat dia berangin gila. Kau tengok pokok-pokok tu. Meriah tu. Tengok pokok ni. Meriah tu kat sini. Pokok besar macam ni, subhanallah. Besarnya pokok. Agak-agak berapa tahun ni, dah berapa puluh tahun ni pokok tumbuh. Tengok, tahu. Lampu macam ni. Aduh. Rugi bawa lampu ni. Apa ni? Kalau aku 10 minit, boleh. 5 minit pun boleh. Kalau kan duduk 5 minit pun boleh. Okey, apa tu? Duduk letak buntut, lepas tu jalan. Okeylah, aku kalau sampai di penghujung tu aku nak end live lah, pasal aku nak kejar train juga. Kejar bas pasal kat sini ada last bus. Siapa tu? Siapa? Lampu buka. Ada orang ke? Orang cuma tengok. Ada orang tak? Tengok ada orang. Itu ada orang tidur ke dalam tu. Kan? Ada orang tidur ke? Nampak tu? No camping. Kalau ada orang tak camping, dia tidur dalam sini. Dalam ni. Pasal tak boleh pasang tent. Jadi situ ada pondok, dia tidur kat pondok. Ada samping. Kalau macam tu tak boleh pasang tent. Jadi dia tidur dalam ni. Allahu Akbar. Penat ya? Jauh juga ke jalan ni. Kau tengoklah. Tak ada orang siap. Aku ingat mati-mati hari ni, hari apa tau? Hari 6. Aku ingat Saturday. Mati-mati aku ingat harusnya tak ada orang Hari Saturday apa? Kenapa tak ada orang? Mana orang pergi? Takkan hujan? Begitu. Rupanya hari ni hari Jumaat. Terbatuk kau cakap kau dah tua. Memang dah tua lah. Tapi itulah, aku duduk rumah aja. Kan? Pasal apa tau? Dah 3 kali Jumaat aku keluar apa? Jumaat je kita keluar. Jumaat je aku keluar explore. Jadi hari 6 dah kira apa tau? Hari 6 dah kira macam gelap.
Enam dah kira. Macam ada orang lah nampak background tu. Kau nampak tu? Nampak? Korang nampak tak kat background tu ada orang? Korang nampak tak? Jauh datang. Korang nampak tak macam ada orang? Kat background tu macam ada orang. Alamak. Dah macam air terjun lah. Macam ada orang kat background. Kita pergi. Kita check. Check. Okay. Angin ni kok. Alamak. Masuk dalam stokin sah. Masuk dalam stokin lah. Kita check. Ada orang ke? Jauh ke? Aku zoom Tadi kena pergi situ. Sekejap aku zoom. Tarik. Bye-bye bro. InsyaAllah. Kita kena berjaga lah. Ini lampu memang tak boleh pakai ya. Kalau lampu kayu tu boleh pakai. Lampu ni tak boleh pakai. Macam ni murah. Ada orang ke? Tak nampak lah. Ada dekat lagi lah. Sekejap. Aku zoom tadi. Kita dekatkan lagi. Bukan kita dekatkan kamera, kita dekatkan diri. Ya, kita dekatkan diri kita dengan ini. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tadi aku nampak ada orang kat sini. Macam ada orang lah, bukan ada orang lah, macam ada orang. Nampak? Macam ada orang, bukan bermakna ada orang. Dan macam tapi tak ada orang. Allahu Akbar. Aku cakap dengan kau demi diri kau strong. Kan? Jangan cubalah dari strong. Macam memori aku kan. Biadab. Jangan panggil aku. Siapa tu? Siapa? Tak apalah. Aku teman tak bawa sakit je. Aku rasa macam tak bawa sakit. Di sini. Allah. Tengok pokok-pokok ni. Pesaka ke nak kasi aku? Kan best. Tak nak aku nak duit. Duit ke? Barang-barang pesaka nak berapa? Kan? Aku nak duit. Dah selesai lagi. Okey, keluar. Aku keluar balik. Tapi cuaca sini angin kuat. Sini memang lagging. Dapat tadi aku buat situ lagging. Apa ni? Okey. Pelan-pelan jalan. Icak sah. Pelan-pelan jalan. Hati-hati bila jalan tu. Angin ni kuat so.
Uh. Lalu, lalu, lalu. Lalu. Angin dia kuat. Oh. Macam ni beginilah. Biasa hari Jumaat kan. Ada orang tu. Playground memang best. Tu playground tu memang best. Kalau dapat kan aku tak nak buka lah kan. Ni aku tak boleh stand. Ni tripod tak boleh stand. Kan selalu aku akan buat ni. Uji dia. Okey. Aku pun siap lagi pun dah sampai penghujung tu kena end live juga. Sorry lah kalau aku tak baca message ke tak baca komen ke apa kan. Minta maaf tak nampak. Ini lagging lah. Lagging. Ini lagging. Ini pokok dia. Lagging tak? Lagging tak? Lagging tak? Oh, ada angin. Sedap. Rasanya kamera tu. Play. Serang lah depan ni serang. Tak ada orang. Kan? Apakah aku serang? Apakah aku berserangan? Apakah aku kesurangan? Memang kesurangan. Yes. Kesurangan. Yes. Ush. Hey. Hello. Hi. Hello. My name is Roland. No, my name is Roland. I was alone here. Ish. Ada apa kata? Ada orang. Ada orang dating. Cannot see. Ini ada orang dating. Ada. Agak ada orang. Aku pergi pengumuman. Ada orang siap. Aduh. Okay, dah. Ada orang tengah berdating. Okay. Okay lah, aku sampai hujung sana aku end live lah sampai sana aku end live. Okay. Lagi pun aku tak tunggu lah now. Okay. Aku pakai kaun ni. Tak apalah. Salah account lah aku pakai. Kan? Aku tak salah account lah ni. Tak apalah. Sama jugalah. Roland dengan Lance. Roland dengan Abang Lance sama juga, sama orang juga. Ini lah, apa tu? Apa boleh? Lampu kan? Aduh. Terang betul lampu dia, kurang ajar dia. Kenapa apa terang tu? Yang pedih pada aku kat sini. Hello, baru. Kau nampak? Apa lampu dia pakai? Aduh, bukan nampak. Ada kira lampu kita. Tadi. Okay, aku akan jalan sampai ujung. Aku akan naik atas Jadi aku dah
kata orang tu happy-happy kat sini lah. So far okey lah kan. Sepanjang aku jalan memang tak ada orang lah. Sepanjang aku jalan sana memang ada certain place tu dia punya energy is very strong. Ada certain place tu energy is very strong kan. It's suitable lah for you to walk alone lah kan. Ada apa, ada tempat tu the energy is very strong for you to try your courage to stay there lah, ataupun duduk sementara untuk test the courage. For me jalan ni dah kira test your courage juga lah. Walaupun seorang jalan tetap test your courage lah. Walaupun tempat terang, tapi tempat terang tempat yang bersejarah tempat terang, walaupun tempat ni terang tak ramai orang. Yang ada dua je. Kau nampak ni ada orang jalan. Lain ni tak ada orang. Lain tak ada orang. Anak on this up. Alamak, tengok. Ni mancing best Orang mancing best. Angin dia kuat. Bila nak hujan kan. Dia berhenti sekejap. Nanti dia continue lagi hujan. Tapi see how lah kan. See how. Nak juga aku jalan Aku dah jalan 1 hour tu. Dah 1 hour. Aku starting dari around 11. Ini 11:30 lah aku jalan. Around there lah. Sampai sekarang 12:35. Around 1 hour lah. Walaupun tempat tu tak besar mana lah kan. Tempat tu tak sebesar mana lah. Tempat tu tempat ni ada sejarah lah. Ada sejarah tertentu It's a Labrador Park. Tapi kalau dapat masuk situ lagi best. Macam best. Kalau dapat masuk situ lagi best. Baru nak datang orang datang mancing. Tadi tak ada orang. Sekarang dah ramai datang. Tadi tak nak datang. Hujan kau tak nak datang. Sekarang hujan dah berhenti, ramai-ramai datang. Mancing. Air tengah pasang, high tide. Kan? Aku jalan sampai ni apa? Buayan. Kan? Lepas tu aku patah balik dan aku live lah. Dah lama. Ini nama dia exercise waktu malam. Night walk ni adalah satu aktiviti yang sihat lah. Aktiviti yang sihat yang kau jalan-jalan untuk kuruskan mana yang boncit, mana yang gemuk, mana yang babat, dapat di kata orang tu walaupun sikit kalau kau pergi selalu, alhamdulillah kau akan kurus macam leceh. Kan? Ini tu penat lah nak jalan. Aku tengok depan sikit. Okay, kau tengok try try energy sekejap. Nak try pasal ni ada energy tak. Penat juga saya jalan. Walaupun tempat terang macam ni jangan sangka tempat terang tak ada hantu. Jangan sangka tempat terang macam gini tak ada hantu. Aku balikan aku dulu lah. Siapa sangka tempat terang macam ni tak ada hantu. Mustahil kan. Kalau tidak, kenapa ada banyak cerita tentang tempat sini. Terutama dengan toilet lah. Kenapa tu toilet ni dulu ada kata jumpa penambakan seperti tak ada kepala lah, Jepun, whatever kan, daerah toilet situ. Lagi tempat ni terang, lagi tempat ni ramai, tapi tetap ada orang jumpa penambakan di sini. Okay, aku nak pergi serokok lah. Okay, pergi serokok. Penat tu. Walaupun tak berapa jauh jalan, 1 jam, tapi penat.
One hour. Itu dah keluar kan. Dah 1 hour. Aduh, duduk basah pula. Kat sini tak boleh selkuk. Sini tak boleh selkuk. Dengan selkuk di luar. Basah. Aku rasa kumis kasut pun dah basah. Sini. Tapi aku kat luar tu je lah. Aku tak masuk lah. Pasal tempat tu memang 7 to 7. Dalam ni 7 to 7 tak boleh masuk. Kan masuk aku kena, bukan cakap kena tak isi. Bukan cakap aku punya barang semua kena confiscate. Kalau aku masuk dalam ni, aku pegang ni, barang empat tangan aku ni akan di confiscate. Jadi jangan masuk. Nak masuk nak kena berani. Tak berani nak masuk. Okey, aku nak serukut dulu lepas ni. Lepas tu aku akan di luar je lah kan. Kalau masuk dalam, luar-luar menjadilah. Nak serukut sekejap. Kalau masuk luar jadilah, dapat tengok lagi peluar kan. Ini 7 to 7 sekarang jangan pandai-pandai nak masuk. Jangan pandai-pandai masuk. Ini 7 to 7. Tak boleh masuk. Nampak? 7 to 7 opening 7 AM to 7 PM. Kau baca. Okey, masuk. Kan aku rasa dah ada kamera. Okey, kat sini je. Okey, aku di sini lah. Nampak? 7 to 7 Labrador Park. Okey, 7 to 7. Masuk dulu. Lepas tu aku end live, okey? Ini jalan jauh sana ni. Nampak ni. Kau jalan. Sini Grab tak akan masuk. Aku pernah explore kat sini. Bila aku nak ambil Grab 1 hour aku nak tunggu. Daripada aku tunggu 1 hour, baik aku jalan kaki. Kan, sementara aku nak tunggu Grab datang 1 hour, baik aku jalan kaki pelan-pelan. Sini tempat aku rasa kalau masuk sekarang macam-macam hantu dia ni. Kan. Okeylah. Okey semua, terima kasih yang dah pantau aku punya live. Minta maaf kelap yang dah pantau aku punya live, yang dah tengok-tengok. Kan ada viewer lah. Aku nampak juga ada viewer tengok yang dah tap screen. Okey, InsyaAllah akan datang jika tak ada halangan. Okey, aku akan jalan lagi lah, walaupun seorang. InsyaAllah. Okey, aku akan terjah InsyaAllah. Okey, peace. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.